Waktu kita puasa, bolehkah berkumur? Masuk air dalam mulut. Bolehkah melakukan sunat wuduk yang namanya madmadah, berkumur ketika puasa? Tak kira lah puasa apa pun. Sunat ke, puasa Ramadan ke, tak kisah. Bolehkah? Okey, selesai tajuk itu, dia masuk wuduk pula. Berpuasa dan wuduk. Berkumur-kumur ketika berwuduk. Kita antara sunat wuduk ialah madmadah. Berkumur-kumur. Waktu kita ambil wuduk, antara sunat wuduk ialah berkumur. Waktu kita puasa, bolehkah berkumur? Masuk air dalam mulut. Bolehkah melakukan sunat wuduk yang namanya madmadah, berkumur ketika puasa? Tak kira lah puasa apa pun. Sunat ke, puasa Ramadan ke, tak kisah. Bolehkah? Jawapan, sunat berkumur-kumur madmadah secara sederhana ketika berpuasa. Secara sederhana. Lawannya apa? Berlebih-lebihan. Mubalaghah. Maksudnya, Ustaz, bila masa yang kita berkumur berlebih-lebihan? Untuk pengetahuan kita semua, kalau kita tak puasa, kita disunatkan berkumur. Bukan sikit-sikit tahu kan? Bubuh. Macam tu tak? Ketika kita tidak berpuasa, ambil wuduk, sunat berkumur-kumur dengan cara banyak. Ambil. Buang. Dengan cara yang itu panggil mubalaghah. Maksudnya, kalau sampai ke sini pun, tidak mengapa. Itu tidak berpuasa. Tapi ketika berpuasa, puasa sunat ataupun puasa fardu, ambil ayat semayang, kita madmadah, kita sikit je. Itu maksudnya secara sederhana. Perbezaan berkumur-kumur ketika seseorang itu berpuasa dan ketika seseorang itu tidak berpuasa. Bezanya ialah ketika seseorang itu berpuasa, maka madmadahnya, kumur-kumurnya dilakukan secara sederhana, dan ketika seseorang itu tidak berpuasa, dia boleh mubalaghah ketika berkumur-kumur, ketika madmadah. Selesai. Jika tertelan air ketika berkumur-kumur secara sederhana, bulan puasa dia ambil semayang, dia pun berkumur secara sederhana, dia tak buat lebih-lebih pun, tapi tertelan juga, maka ia tidak membatalkan puasa. Sebab dia dah jaga dah. Dia sudah berhati-hati, dia sudah berjaga-jaga. Ketika berkumur, dia buat sederhana. Dia tak buat macam waktu dia tak berpuasa. Tiba-tiba rasa juga, rasa tertelan juga, tidak membatalkan puasa. Tertelan air basuhan wuduk keempat. Ini tajuk masalah yang kedua dalam bab wuduk ketika berpuasa. Ini tajuk wuduk ketika berpuasa. Dia tertelan air basuhan wuduk yang keempat. 3 kali dah basuh. Dia pergi basuh kali yang keempat. Satu orang, dia ambil wuduk, basuh 3 kali dah, dia basuh kali keempat. Kali keempat tu tertelan. Apa hukum dia? Air wuduk yang termasuk ke dalam mulut tanpa sengaja pada basuhan pertama, kedua dan ketiga tidak membatalkan puasa. Hal pertama, kedua dan ketiga tidak membatalkan puasa sebab yang tu yang disunatkan. Yang tu yang disunatkan. Maka tidak membatalkan puasa. Tetapi, air wuduk yang keempat masuk walaupun tanpa sengaja, batal puasa. Kerana basuhan yang keempat dalam wuduk adalah tidak disuruh oleh agama. Contoh ambil semayang, basuh muka, hak pertama tu rukun lah. Hak kedua, ketiga tu jadi sunat. Kan? Hak keempat tidak pernah disuruh oleh syarak. Kan? Basuh tangan 3 kali, basuh sapu kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali, kan? 3 sahaja. Yang keempat tidak disuruh oleh syarak. Seseorang yang tapi kalau seseorang tu basuh juga yang keempat, sah dah wuduk dia, dia basuh 4 kali tangan. Sah. Tangan kanan dia basuh 4 kali, tangan kiri dia basuh 4 kali, dia sapu kepala 4 kali, sah dah wuduk dia, sah. Cuma nak beritahu, kalau dia puasa, ayat semayang yang kali keempat tu, dia kumuk yang kali keempat itu, yang tu membatalkan puasa dia kalau tertelan walaupun tanpa sengaja. Sebab yang keempat itu tidak disuruh oleh agama.